Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Bertemu lagi kita dalam sesi Sembang Moreh di bulan Ramadan ni. Saya Nana dan bersama saya Ain dan juga Haji Syukur, panel kita pada malam ini. Okey, terima kasih sebab sudi bersama-sama dengan kita pada sesi yang terakhir sepanjang bulan Ramadan ni. Yang dekat Facebook, Instagram, dengar tak? Boleh komen sikit tak? Boleh komen sikit tak kat TikTok ke, and tolong share dengan kawan-kawan juga supaya lagi ramai boleh mendapat manfaat ya daripada perkongsian kita pada malam ini. So tanpa melengahkan masa lagi, saya nak perkenalkan dululah panel kita, panel jemputan kita pada malam ini. Haji Syukur bin Idris merupakan seorang agensi manager bersama Prudential dan juga Mu'min Group lah. Beliau merupakan seorang graduate computer science dan bekerja sebelum ini sebagai sistem analyst selama 6 tahun ya sebelum join Prudential. Dan pada tahun 2005 beliau start menceburkan diri dalam bidang takaful ni sebagai part-time agent. Dan seterusnya setahun kemudian terus beliau jejakkan kaki secara full time ya sebagai ejen takaful sehinggalah kini dan promoted to unit manager pada tahun 2012. So begitulah perjalanan. Berapa tahun tu semua Encik Syukur? Lebih kurang 19 tahun. 19 tahun guys. Sikit lagi nak masuk 20 tahun. 2 abad kan? Alhamdulillah. 2 abad bersama Prudential. Masa kat belakang 2 dekad. Sorry. 2 dekad. Kat belakang tu Prudential 100 tahun di Malaysia. Haji Syukur Malaysia dah pun baru 1 abad. 1 abad. Okay, alright. Okay, Ain, boleh kita kupas sikit tajuk kita pada malam ni? Okey, terima kasih Nana. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so kita punya tajuk kita malam ni untuk kita punya final series Sembang Moreh ni, kita punya tajuk malam ni adalah aspirasikan hidupmu. Okey, apa maksud aspirasikan hidupmu ni? Okey, so kita tahu kalau macam dekat financial pyramid tu, dia ada bahagian ni kan, macam bawah sekali tu yang paling penting adalah protection. Okey, lepas tu kita pergi kepada emergency savings. Lepas tu kita kena buat juga investment, and then yang lebih tu baru kita spend lah, kita punya komitmen dan kita punya perbelanjaan semua kan. So untuk malam ni kita nak kupas ataupun kita nak kita nak tanya kita punya panel kita Haji Syukur berkenaan dengan bahagian yang savings dan juga investment tu. Okey, sebab apa? Sebab kita tahu kalau saya rasa macam ramai lagi dekat sini yang dia bekerja tapi dia dapat gaji income tapi dia still tak tahu macam mana dia nak mula menyimpan, dekat instrumen mana dia nak menyimpan. Okey, so malam ni kita cuba menjawab soalan lah kan, nak bantu kita nak bantu lah kan untuk korang semua supaya korang boleh buat decision lepas ni. Okey, so itulah kita punya tajuk kita nak malam ni. Okey. Alright. So Nana, kita start dengan Nana lah. Okey, Encik Syukur dah bersedia menerima hujanan soalan daripada kami ni. Alright. Sebab Encik Syukur dah 20 tahun kan, so I believe banyaklah pengalaman you manage you punya financial kan. Dah sampai financial freedom ke? InsyaAllah hampir dengar. So korang excited tak nak dengar perkongsian daripada Encik Haji Syukur tentang macam mana dia manage financial dia. Okay, so soalan yang pertama, okay, actually kan apa beza simpanan dan juga investment secara pelaburan. Sorry? Simpanan dan pelaburan. Simpanan dan pelaburan, betul-betul. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih kepada Nana dan Ain sudi menjemput saya pada malam ni. Okey, untuk mungkin berkongsi sedikitlah apa yang saya tahu tentang kewangan sedikit dan mungkin sedikit pengalaman lah. Terutama bila saya dalam bidang kewangan ni. Okey. Alright, so tajuk kita berkenaan dengan more fokus kepada simpanan dan pelaburan. Betul. Kan? Okey. So, yalah bila kita bercerita tentang simpanan pelaburan, kadang ada di antara kita yang mungkin confused kan. Ramai orang ingat simpanan tu sama je dengan pelaburan.
Okey, so bila melabur pun orang cakap simpan juga. Okey. Tapi kalau lebih spesifik sebenarnya dia ada beza sebenarnya simpanan ni ialah bila kita letak duit kita, biasanya dekat instrumen kewangan yang ada lah. Yang mana kita simpan tu bukan untuk jangka masa panjang, mungkin jangka masa pendek. Contohnya yang paling terdekat ialah bank lah. Kan, sebab tiap-tiap bulan gaji kita masuk dalam bank. Akaun simpanan. Itu instrumen yang paling asas lah untuk simpanan kan. So kalau kita tengok duit yang yang ada dalam simpanan kita tu, kadang-kadang dia tak duduk lama tau. Betul tak? Singgah. Dia singgah dia. Singgah. Kadang gaji masuk hari ni, mungkin sehari, 2 hari, seminggu lagi. Betul. Dah selesai kan. Macam Lagi dah nak raya ni kan. Macam biasa buat je kan. Masuk gaji je terus nak bayar semua benda. Okey. So kalau kita boleh faham simpanan ni adalah satu tempat di mana kita letakkan sekejap lah kita punya duit. Okey. And then biasanya dia tak memberikan apa-apa pulangan lain lah. Selain betul-betul untuk kita simpan saja. Okey, kalau zaman dulu sebelum ada bank mungkin orang simpan duit bawah bantal lah kan. Insya-Allah. Ada lagi ke sekarang? Mungkin ada. Ada kan? Mungkin ada. Tapi kalau kebiasaan tu orang simpan dekat dalam bank. Okey. So kalau kita tengok pelaburan pula, pelaburan ni pula dia pun satu instrumen kewangan juga. Yang mana kita punya objektif kita agak berbeza sikit. Sebab dia bukan hanya sekadar